السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah izinkan kesempatan pagi ini kita bersahur pada hari yang pertama di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keizinan untuk kita menamatkanlah bulan Ramadan, insya-Allah, dengan ibadat-ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu 'am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Okay, baik tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke 76 ataupun 75. Muka surat 394, pertengahan ayat itu 70. Siapa tak ingat 75 ataupun 76. Kita baca 75 lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na min kulli ummatin shahidan faqulna hatu burhanakum فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Shadaqallahul Azim. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masuk kepada kisah Qarun.
Okay, baik, kita tengok ayat 76 lah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi dalam perjalanan dakwah Nabi Musa ni ada satu watak yang kita selalu dengar lah. Qarun ni kadang-kadang kita tak ingat ataupun kadang-kadang kita tak tahu, mungkin kita tak tahu. Qarun ni ialah daripada Bani Israel. Bahkan ada riwayat mengatakan Qarun ini ialah sepupu kepada Nabi Musa AS. Jadi watak Qarun ni watak penting yang memberi kesan kepada menghalangnya dakwah Nabi Musa ni. Maka kita nak tengok sikit apa Allah Ta'ala beritahu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dan Qarun itu ialah daripada kaum Musa, yakni dia daripada Bani Israel. Qarun yang kaya tu, yang kita duk sebut, jangan kaya macam, jangan sombong macam Qarun ni. Jadi Qarun tu dia lahir ataupun dia berasal daripada bangsa yang tertindas, bangsa yang miskin, bangsa yang lemah. Dekat Mesir itu bangsa Bani Israel ni dia anggap sebagai kelas kedua lah, ataupun kelas ketiga. Tapi sebab apa dia kaya? Sebab Fir'aun bayar dia lah, sebab dia buat kerja jahat ni. Dia dikira macam orang munafik yang berkhidmat kepada Fir'aun, yang diberikan kekayaan, dibayar dengan upah-upah yang besar semata-mata untuk melumpuhkan dakwah Nabi Musa dan juga untuk menjadi mata-mata lah kepada Bani Israel ini. Ini reflect kepada watak yang ada juga dalam masyarakat kita. Jadi kata Allah Ta'ala, Qarun itu ialah daripada kaum Nabi Musa AS. Maknanya dia asal orang miskin juga, tapi dia kaya sebab apa? Dia dapat projek, dapat duit, dapat dana untuk buat kerja-kerja mata-mata ni lah, ataupun untuk buat kerja-kerja melumpuhkan Bani Israel daripada bangsa dia sendiri, yakni bangsa Nabi Musa AS. Fabagha alaihim, dan kata Al-Quran, Qarun itu bukan setakat kaya tetapi berlaku zalim. Bagha ni maknanya melampaui batas, zalim. Apa bentuk kezaliman dia? Salah satunya ialah dia tak bayar zakat lah. Kan orang kaya ni, sebagai ulama kata zaman tu pun ada konsep yang hampir sama dengan zakat. Sepatutnya duit yang dia ada tu diberi kepada orang miskin, dialirkan, dibahagikan juga bahagian daripada kekayaan itu kepada orang miskin. Jadi apabila dia ada kekayaan, tapi kekayaan itu setakat pada diri dia, tidak diberikan kepada orang miskin. Miskin ni ramainya Bani Israel lah. Maka tak diberikan kepada Bani Israel kekayaan yang dia ada itu, sehingga menindas keadaan masyarakat itu. Itu antara makna fabagha alaihim. Qarun itu dengan kekayaan yang ada pada diri dia, bukan setakat sombong, tetapi dia juga menyebabkan kezaliman apabila kekayaan itu tidak dibahagikan, tidak dizakatkan, tidak dikongsikan kepada bangsanya yang miskin tadi, Bani Israel yang tertindas dekat Mesir itu. Okay, baik. Wa atainahu minal kunuzi, kata Allah Ta'ala, dan kami telah berikan kepadanya harta perbendaharaan, al-kunuz. Allah guna perkataan kami berikan, nak beritahu kaya tak kaya dia pun sumbernya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini watak yang menariklah untuk kita tengok. Zaman kita pun berlaku. Dia bukan bangsa kerajaan, maknanya dia bukan bangsa Fir'aun, orang Mesir, Qibti, tapi dia daripada bangsa minoriti ataupun bangsa tertindas. Tapi dia kaya. Dia kaya. Sebab apa dia kaya? Sebab Fir'aun duk bayar dia lah. Buat kerja macam ni, tolong buat kerja macam ni. Jadi kekayaan yang melampau itu. Okay, baik. Allah sebut sebagai kunuz. Kunuz ni maknanya sumber ataupun perbendaharaan kekayaan itu.
Okey, cuba kita tengok Allah gambarkan inna mafatihu, sehingga kunci-kuncinya. Sebab apa disebut kunci? Sebab zaman dulu kalau kaya ni dia kebanyakan kekayaan itu diukur dengan harta yang berbentuk fizikal, harta yang boleh tengok. Maksudnya bukan tak ada bank lah zaman tu, bukan digital punya money ke, tetapi harta yang perlu disimpan di tempat-tempat yang besar. Ada warehouse dia, ada tempat kilang dia, ada rumah-rumah yang disimpan harta itu. Oleh kerana harta itu berbentuk fizikal dan disimpan di rumah-rumah ataupun di ladang-ladang itu, maka adanya kunci. Jadi Allah nak gambarkan sehingga kunci untuk membuka tempat disimpan harta Qarun itu latanu bil usbati ulil quwwah, kata Allah Taala. Maknanya berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Latanu ni bahasa Arab ni maknanya benda tu berat yang mana kalau pikul kita tak mampu. Macam tu angkat peti lah, angkat peti ais dua orang saja boleh lah angkat tu, tapi tengok susah angkat tu, boleh jatuh, boleh sakit sebab dia terlalu berat. Jadi Allah nak gambarkan kunci itu saja yang diangkat oleh orang-orang ulil quwwah, orang yang kuat, pegawai-pegawai dia yang dah kuat ni pun dilihat macam berat nak angkat tadi. Kunci macam mana tuan-tuan? Bukanlah kunci macam zaman kita tu. Dia terbayang dia ada pintu, lepas tu dia ada penghadang itu. Kan nak letak penghadang mungkin kayu ke, nak tutup pintu tu. Jadi dia punya kunci pun dah berat, apatah lagi kekayaan yang ada dalam tempat itu. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. Dan apabila kaumnya, kaum ni maknanya Bani Israel lah, yang tegur dia ni, orang Kibti tak pandang pun dia ni Qarun ni. Sebab orang-orang Mesir Kibti ni ramai dah pun yang kaya-kaya, yang toke-toke ni. Jadi yang duduk yang berkomunikasi dengan Qarun ni adalah orang Bani Israel. Dan Qarun ni pun dia hanya nak tunjuk kekayaan dia kepada Bani Israel je lah. Sebab bangsa sendiri dan orang tu miskin, dia kaya. Yang dekat orang-orang Mesir Kibti ni nak tunjuk apa sangat? Sebab dia pun duduk makan duit orang Kibti tadi. Jadi apa kata kaum dia, apa kata Bani Israel kepada Qarun ini? Dia kata la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau terlalu bangga kerana Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Maknanya Qarun ni sudah ada orang yang sampaikan nasihat kepada dia. Komunikasi dakwah itu sudah berlaku. Yang kedua, yang dilarang itu ialah kebanggaan, riya ataupun takabur. Jadi tidak dikecam kaya, bukanlah salah kaya tu. Tapi yang Allah tidak suka itu ialah kesombongan itu. Okay, baik. Itu ringkasan cerita Qarun. Jadi nak ada problem statementnya ialah Qarun itu daripada Bani Israel yang merupakan balaci lah. Kita kata kepada Fir'aun ini yang buat kerja-kerja jahat ini, maka Fir'aun bayar dia sehingga dia kaya sedemikian, maka Allah nak tonjolkan watak ini untuk kita ambil pengajaran. Okay, baik. Tengok ayat yang ke-77. Kata Allah Ta'ala, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Ada ulama kata ini salah satu daripada nasihat masyarakat dia tadi, Bani Israel dia. Apa dia? Ini ayat yang selalu kita dengar tuan-tuan. وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. وَبَتَغِي ni maknanya cari. Wabtaghi ni dia buang ya kat situ. Dia sepatutnya bahasa Arab wabtaghi, ada ya. Tapi dibuang. Sebab apa dibuang? Dibuang itu dengan makna supaya benda tu tak habis, benda tu tak selesai. Jadi pencarian keredaan Allah Ta'ala ni benda yang tak selesai.
Itu dari sudut bahasa Arab lah, teknikal sikit. Apa nasihat? Nasihat ni bagus. Dia kata, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dia nak kata gunakan kekayaan itu untuk mendapat kebahagiaan akhirat. Maknanya kaya ni tak salah, ada harta ni tak salah, tapi gunakan harta itu untuk mendapat pahala akhirat lah. Jadi orang yang ada kekayaan ni orang kaya ni sepatutnya ada peluang lagi besar lah untuk dia dapat akhirat yang lagi bagus. Tapi sayangnya kekayaan itu sifatnya ialah menguji seseorang. Maka nasihat di sini dia kata, wabtaghi fima ataqallah, apa yang Allah dah berikan kepada kamu tu, maka gunalah kepada ad-darul akhirah untuk mendapat hasil dekat akhirat juga. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah lupakan bahagianmu dekat dunia ni. Dekat sini ada dua makna. Makna pertama, ada ulama kata maksudnya ini antara makna yang common lah yang selalu kita pakai. Maksudnya dalam kita nak mengejar akhirat, janganlah tinggalkan dunia ni. Tak ada masalah untuk mengambil manfaat daripada kehidupan dunia, nak enjoy nikmat yang Allah berikan, tak ada masalah. Jadi ada yang tafsirkan begitu. Ada yang kata bukan itu maksudnya. Maksud wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan keluarga-keluarga kamu ni, orang-orang miskin dekat dunia ni. Nasib maksudnya mereka juga ada bahagian daripada harta kamu. Nasib tu maknanya bahagian. Kan tuan bayar zakat kan nisab. Kan nisab nak kena cukup nisab tu, barulah kena bayar zakat. Jadi nasib ni maknanya bahagian. Artinya daripada harta kamu itu ada bahagian yang sepatutnya diberikan kepada orang dekat dunia tadi. Orang miskin lah. Kemudian kata penasihat ni juga, dia kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi wa ahsin daripada perkataan ihsan. Sebab itu salah satu daripada prinsip syariat ini ialah ihsan. Ihsan ini berlaku dalam dua keadaan. Pertamanya ihsan dalam ibadat, yang kedua ihsan dalam muamalat. Ihsan dalam ibadat ni macam mana? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Itu yang kita duduk mengaji dalam hadis 40 tu. Jadi ihsan dalam ibadat ni maknanya kita ibadat seumpama kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ihsan dalam muamalat itu ialah kita melakukan sesuatu yang terbaik menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin, dan jangan melakukan kerosakan. Jadi kat sini ada dua sayap. Dalam hidup kita ni ada dua sayap. Sayap melakukan kebaikan, dan sayap satu lagi jangan buat kerosakan. Tak boleh buat kebaikan saja. Buat kebaikan, charity, funding, bina yayasan, simpan duit kat situ, buat sekolah tahfiz, contohlah. Kan? Kebaikan dah ni. Sebab apa? Sebab kaya kan? Buat macam-macam lah. Yayasan, Palestin, orang miskin. Tapi tangan kiri ni ada kerosakan, ada kejahatan sebagai contoh, ada kezaliman, ada riba, ada rasuah, ada benda-benda yang zalim. Tak boleh. Di dalam ayat ni dia sebut dua-dua. Wa ahsin, mesti ada kebaikan, ihsan, wala tabghil fasad, tapi jangan buat kerosakan. Okay, baik. Apa makna al-fasad? Al-fasad ni banyaklah. Fasad kepada agama, syirik. Fasad kepada harta, monopoli, rompak, curi duit dengan cara yang batil. Rosak kepada nyawa, membunuh. Semua ni package-package yang ada dalam kerajaan Firaun. Maka nasihat masyarakat tadi, dia kata dekat Qarun, wala tabghil fasada fil ard. Engkau sekarang ni sedang support kepada kerajaan yang melakukan kesemua bentuk fasad. Agamanya tidak beriman, hartanya merompak harta,
tidak berikan kepada orang miskin. Dia suruh nyawanya membunuh anak lelaki Fir'aun tadi. Dia ada polisi membunuh anak lelaki. Dan juga kerosakan-kerosakan yang lain. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Kerana Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang melakukan kerosakan tadi. Dia sambung lagi tuan-tuan ke dia nak pergi sarapan? Tak ada. Okay, baik, kita sambung sekali. Qala innama, tadi saya nak mula tu tengok, tak ada air kat depan. Sebaik kalau letak air ni takut tersilap. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ni masih lagi dalam dialog Qarun tadi. Jadi Qarun ni tak nak kalah lah. Itu nak gambarkan bahawa orang-orang yang jahat ini, mereka ni bukan setakat buat salah tetapi tidak mengakui kesalahan, bahkan melawan kebenaran. Manusia biasa ni, kita ni buat salah, tapi kalau orang tegur, terimalah. Kalau orang nasihat, terima. Tapi orang-orang yang jahat ini, watak-watak yang dibawa dalam Quran ini, dia bukan setakat salah, tapi tidak mengaku kesalahan dan tidak mengetahui, bahkan melawan kebenaran itu. Sebab tu sentiasa ada jawapan. Apa jawapan dia? Apa Qarun balas? Dia kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, aku diberikan kekayaan ini kerana ilmu yang ada pada aku, kerana networking yang aku ada, kerana knowledge, pengetahuan finance yang aku ada. Kamu tak ada. Jadi dia ada takabur, menyandarkan kekayaan itu kepada diri dia. Ilmin ni maknanya dia yang pengetahuan yang ada pada diri dia. Ini berlaku juga tuan-tuan zaman kita. Utituhu, aku diberikan. Kat situ ada dua tafsir lah. Ada ulama kata Qarun ni kan orang Bani Israel. Orang Bani Israel ni macam orang Islam lah. Maknanya dia keturunan beriman. Kan dia ramai nabi-nabi daripada Bani Israel. Jadi ada ulama kata dalam hati dia tu masih percaya pada Tuhan lah. Sebab tu dia sebut utituhu, aku diberikan kekayaan ni oleh Allah. Maknanya masih tahulah dia kaya tu sebab Allah yang berikan. Jadi ada ulama kata begitu maksudnya. Ada ulama kata utituhu tu maknanya Fir'aun yang berikan. Dia kata Fir'aun percaya pada aku, dan Fir'aun tahu aku ni pandai dari sudut kewangannya, pandai dari sudut bisnesnya, corporate punya manajemennya. Jadi utituhu ala ilmin min indi. Sebab ilmu aku lah. Aku pandai benda-benda tadi. Korang yang tak mengaji ni tak pandai benda ni. Jadi dia ke situ. Dia nampak dia mendapat hasil, result dia kerana keupayaan dirinya, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jama'a. Kemudian penutup ayat itu Allah nak beritahu kisah-kisah terdahulu lah. Sebab itu salah satu cara dakwah tu adalah mengingatkan dengan sejarah, mengingatkan dengan kisah-kisah Nabi. Itu salah satu bentuk dakwah lah. Jadi peringatan kepada Fir'aun ini Allah ungkit. Allah pernah memusnahkan orang-orang dulu yang lebih kaya daripada kamu, yang lebih kuat daripada kamu, wahai Qarun. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan tidak ditanya orang-orang yang berdosa itu. Maksudnya tak ditanya ni maksudnya tak payah tanya lah. Dah jelas dosa-dosa yang mereka buat. Mujrim ni bukan setakat dosa, tapi berdosa-dosa yang berbentuk jenayah. Benda-benda yang jenayah ni tak perlu lagi nak tanya. Kalau banduan masuk penjara tu, kalau yang muka-muka biasa ni orang tanya lah, apa masuk penjara? Curi susu nak bagi makan kat anak. Yang ni kena fitnah sebab tak sengaja membunuh. Tapi kalau muka-muka gangster ni, muka-muka yang berapa kali dah masuk penjara ni, tak perlu tanya lah. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Jadi tak perlu kita nak selongkar sangat. Dah tahu muka-muka yang jahat ni, yang kaya, buat zalim, tindas orang miskin, bunuh seumpama Qarun ini,
dan juga Fir'aun, maka tak perlu lagi kita nak persoalkan apa bentuk dosa mereka tadi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Kita nak cerita sikitlah. Dia kata Qarun ni dia punya tabiat dia, kalau dia keluar jumpa masyarakat dia keluar dengan perhiasan yang ada pada pakaian dia. Fi zinatihi. Ada ulama kata dia labuhkan pakaian dia sedikit. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah melarang kita ni kalau kita pakai pakaian kan bawah pada buku lali tu. Jadi cuma ulama khilaf lah. Ada ulama kata memang tak boleh. Tak boleh kalau lebih pada buku lali, tapi orang kita buat ramai. Tapi sebab kita sebab kata ada ulama kata tak apa, sebab yang penting jangan sombong itu. Sebab hadis Nabi tadi, Nabi kata tak boleh itu sebab sombong. Sombong merujuk kepada tradisi orang-orang dulu yang kaya ni. Kalau dia sombong, dia keluar depan masyarakat tu pakaian dia labuh, kan macam puteri pemaisuri ke apa ni yang jenis apa dia punya jubah tarik sampai ke belakang tu kan. Itu tanda kekayaan, tanda keangkuhan. Sama juga. Jadi khilaf lah maknanya. Ada ulama kata memang tak boleh nak labuhkan seluar. Tapi pandangan majoriti ulama kata tak ada masalah selagi mana tidak sombong itu. Sebab sombong ni dia boleh jadi bukan dengan seluar saja. Spek mata, kereta, jam tangan. Jadi tak semesti dengan seluar saja. Jadi illah pada hadis itu ialah larangan bersebab. Dia bukan larangan mutlak. Sebabnya ialah sekiranya ada kesombongan, tak dialah. Okay, baik. Jadi zinatihi itu maknanya dia keluar macam tu. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin 'azim. Jadi akhir ayat 79 tu Allah nak bagi tahu orang yang impress dengan kekayaan Qarun. Macam zaman kita lah, kan? Orang kaya ni yang suka tunjukkan budaya hidup mereka ni yang mewah ni, adanya pengikut-pengikut dia. Adanya orang-orang yang follower-follower dia. Allah sukanya macam ni kan. Kita baru masak Maggi je, duit tak ada sangat. Tapi duk suka kepada orang kaya tu. Duk impress dengan orang kaya tadi, duk rasa kagum sangat. Sama juga dalam ayat 79 ni. Jadi apabila Qarun keluar dekat jalan-jalan tu, ramailah, oh sukanya boleh jadi kaya macam ni. Kalaulah kami ni kaya macam Qarun, innahu ladhu haddin 'azim. Okay, baik. Kita ringkaslah sebab kita nak habiskan surah ni. Wa qala alladhina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Kemudian kata Allah Taala, tetapi orang-orang yang dianugerahkan ilmu berkata, maknanya masyarakat yang duk tengok Qarun ni ada dua jenis lah. Satu yang jahil, yang mudah kagum dengan kekayaan. Yang kedua, Allah sifatkan yang tak terperangkap ni ialah Allah sifatkan mereka sebagai utul ilm, orang yang ada ilmu. Sebab itu orang yang berjaya ni, orang yang tidak terperangkap dengan kemewahan ni, salah satu sifatnya adalah orang yang ada ilmu, diberikan ilmu. Dia kata apa? Dia kata, celakalah kamu, ketahuilah bahawa pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diperolehi kepada orang-orang yang sabar. Ada dua pengajaran lah daripada ayat ni. Yang pertamanya, pahala Allah Ta'ala tu lebih baik daripada kekayaan tadi. Tapi dengan syarat. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, beramal salih wa amila salihah. Syarat yang kedua, yang ni susah. Wa ma yulqaha illa as-sabirun. Iaitu orang yang sabar. Kalau tuan-tuan baca Quran ni, kan bulan Ramadan ni kan kita nak baca Quran. Kalau kita kumpulkan dalam Quran ni, senarai sifat-sifat orang yang berjaya, antara yang top 3 ni adalah sabar.
Kan? Kalau kita senaraikan sifat orang berjaya dalam Quran, yang 3 teratas, yang berjaya dan masuk syurga, sabar. Sebab itu, salah satu sifatnya adalah sabar. Sabar untuk tidak sabar dengan kemiskinan sebagai contoh, ataupun sabar dengan kesederhanaan, sabar untuk tidak mengikuti orang-orang yang sombong dan sebagainya. Sabar ni kita pernah kupaslah sebelum ni. Kemudian kata Allah Ta'ala, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ini Allah Ta'ala cerita pengakhiran Qarun tu. Allah tanamkan dia. Jadi Qarun ni Allah benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Sebab tu orang kita ni kalau jumpa masuk dalam gua kan, jumpa harta Qarun. Harta Qarun apa ya? Harta Qarun kat sana tu. Sebab apa harta Qarun? Sebab cerita ni lah, فَخَسَفْنَا بِهِ khusuf. Kan khusuf kan, kita duk cari apabila terbenamnya matahari kita solat sunat. Contohnya solat sunat terbenam, solat sunat khusuf contohnya. Al-khusuf wal-khusuf. Jadi fakhasaf ni maknanya Allah benamkan Qarun dan juga semua warehouse dia tadi, tempat-tempat simpan harta dan rumah dia tadi. Fama kana lahu min fi'atin. Apa makna fi'atin kat sini? Circle dia, networking dia, bos dia, menteri yang dia minta tolong tadi. Kerajaan Fir'aun, fi'ah. Tidak ada seorang pun yang sebenarnya dia duk claim dia berjaya sebab good networking. Saya berjaya sebab saya kenal menteri sekian-sekian. Saya kenal orang dalam Fir'aun, istana Fir'aun. Saya berjaya sebab saya kenal orang korporat sekian-sekian. Tapi kata Allah Ta'ala, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Dah masuk kat situ, tak ada orang boleh selamat lah. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Sebab itu, kebergantungan harta ni mesti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-82. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُوا وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ. Maka Allah nak cerita keadaan orang yang makcik-makcik bawang tadilah, anak-anak muda tadilah yang mudah kagum dengan Qarun tu, yang banyak duk like, duk share, duk tengok video Qarun, duk kongsi kekayaan. Dia baru saja masak Maggi kat rumah. Maknanya kita tak bekerja, tapi duk minat dekat orang kaya. Jadi minat itu bermasalah. Sebab apa? Sebab kata Allah Ta'ala, وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. Maka orang-orang yang berangan semalam tu menyesal. Dia kata, aduhai benarlah Allah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. Maknanya Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Masing-masing ada rezeki. Rezeki ni bukan setakat harta, kelapangan jiwa, kebijaksanaan, kefahaman agama, kesihatan. Rezeki ni banyak. Ya bersutu, Allah luaskan. Kan banyak hadis disebut apabila dicipta Al-Qalam itu, dan antara perintah Allah Ta'ala kepada Qadar itu ialah untuk berikan rezeki kepada setiap Adam. Jadi setiap daripada kita ni sudah tertulis rezeki yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan tidak berjaya orang-orang yang kafir. Allah tak beritahu tidak berjaya orang-orang yang kaya. Dia bukan sentimen kaya miskin ni. Ini bukan perlawanan di antara orang kaya orang miskin, tapi perlawanan di antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Al-kafirun. La yuflihu tu maknanya tidak berjaya di akhirat. Boleh jadi dia berjaya dekat dunia, tapi tidak berjaya di akhirat. Okay, baik, kita tengok ayat yang ke-83. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Okey, secara ringkasnya ayat 83 ni cerita 3 ciri orang yang masuk syurga. Pertamanya ialah la yuriduna 'uluwan, tidak berkehendak kepada zalim. Bukan tidak zalim.
tidak support zalim tadi. Yang zalim tu tentu dah, tapi tak nak kepada kezaliman, tak minat dan tak supportif kepada kezaliman. Ulu ni maknanya tinggi lah, maksudnya dia angkuh dengan kekayaan dia tadi. Itu sifat yang pertama. Wala fasada, ialah dia tidak berkehendak kepada kerosakan. Jadi sebenarnya orang-orang yang memperjuangkan benda-benda yang tak nak kepada kezaliman, tak nak kepada kerosakan, itu salah satu sifat yang ada pada ahli syurga tadi. Cuma zalim tu dia ada banyak level lah. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia. Dia tak boleh lawan kezaliman manusia saja, tiba-tiba balik rumah sembah benda lain. Tak berjaya juga. Keluar daripada rumah, lawan kezaliman, lawan orang-orang yang jahat. Balik rumah tak semayang, balik rumah sembah makhluk lain. Tak berjaya juga. Kezaliman itu dia ada tahap-tahap dia. Yang paling penting sekali, paling tinggi sekali adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ciri ahli syurga adalah wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat ialah mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kemudian Allah bagi tahu formula dia lah dalam ayat 83 ni. 84. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Apa makna jaa, tuan-tuan? Tuan-tuan selalu baca Quran kan? Tak ingat jaa ni maksud apa? Jaa ni kalau kita mengaji bahasa Arab, bahasa mudahnya datanglah. Itu bahasa mudah. Tapi bahasa yang betulnya jaa ni dia datang dengan result, dengan outcome. Dia datang dengan hasil. Maksudnya kalau orang datang kat kita, dia ada benda yang dia nak bawa, ada hasil, itu jaa. Macam kita selalu baca ayat Quran, Nabi ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Nabi datang kepada kamu, Nabi datang dengan sesuatu. Nabi datang dengan Quran. Nabi datang dengan dakwah. Itu makna jaa, bukan datang kosong-kosong ni. Jadi Allah beritahu man jaa bil hasanati, orang yang berjaya ni akhirat tu dia datang dengan sesuatu hasil, iaitu al hasanah, kebaikan. Falahu khairum minha, Allah balas lebih baik. Wa man jaa bis sayyiati, siapa yang datangkan dengan kejahatan, fala yujzal ladzina 'amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun, maka dia dapat apa yang dia buatlah. Itu maksudnya kita kena berusaha untuk datang kepada Allah dengan al-hasanat. Al-hasanah ni pun panjang kalau kita nak kupaskan. Tapi al-hasanah tu maknanya benda yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu recognize benda yang baik tu mesti datang daripada Allah. Bukan baik pada akal kita. Bukan baik pada rasa-rasa kita. Mesti baik tu ada dalil dia, ada bukti dia, ada nas dia daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi SAW. Mesti Nabi kata baik, barulah kita baik, kata baik. Mesti Al-Quran kata baik, barulah kita kata baik. Baik. Okay, baik, kita tengok ayat yang terakhir lah. Ataupun muka surat yang terakhir. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana raduka ila ma'ad. Okey, ini adalah dah balik kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab cerita Fir'aun ni, cerita Bani Israel ni, dekat sekolah-sekolah Mekah tu tak ada buku sukatan untuk cerita. Jadi orang Mekah ni dia tak kenal sangat pun. Dia tak kenal Abu Lahab, Abu Jahal, bukan tahu sangat cerita-cerita yang berlaku dekat belah-belah Syam tu. Kisah-kisah Nabi Musa, Nabi-Nabi yang Bani Israel ni tak tahu sangat. Jadi sahabat-sahabat yang masuk Islam ni pun tak berapa nak tahu sangat juga. Jadi Quran lah yang pergi ceritanya. Jadi cerita-cerita Musa yang kita duk berkongsi tadi semua adalah maklumat baru kepada orang Arab, kepada sahabat-sahabat Nabi ni. Jadi mesti ada pengajaran dia. Apa kata Allah Ta'ala? Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana raduka ila ma'ad. Sesungguhnya wahai Muhammad, oleh sebab itulah Allah ni wajibkan kepada kamu ni Al-Quran kalau nak kembali kepada tempat yang asal dia di syurga nanti. Jadi mesti dengan Al-Quran.
Faradha ni maknanya wajibkan. Mewajibkan. Maksudnya dalam Quran itu ada kewajipan. Dia bukan setakat guidance. Kadang-kadang kita ni selalu sebut Quran ni sebagai panduan hidup. Betul. Tapi dia bukan setakat panduan dengan makna tak wajib. Kadang-kadang orang kita guna perkataan panduan ni benda yang good to go lah. Good. Maksudnya best practice. Dia bukan best practice. Dia ada obligation. Dia ada kewajipan. Dia ada benda-benda yang mesti kita buat. Okay, baik. La radduka ila ma'ad kul rabbi. Kul ni maknanya benda penting. Kita selalu sebut kul. Sepatutnya Quran tak suruh dah Nabi kul ni. Sebab semua Quran itu Nabi nak kena kul. Nabi nak kena cerita. Kalau Allah tak suruh Nabi kul pun Nabi akan pergi kul juga. Nabi akan pergi cerita juga. Sebab tugas dakwah Nabi itu sampaikan Quran. Tapi oleh kerana ada benda-benda penting. Jadi kul ni maknanya benda yang penting Nabi kena selalu ulang. Apa dia? Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Benda yang pentingnya waktu kamu nak ikut kebenaran tu kamu kena tahu kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Allah tahu siapa yang benar, siapa yang sesat. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-86 kata Allah Taala وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Ini peringatan kepada Nabi dan juga kepada kita. Allah beritahu Rasulullah, "Hei Muhammad, kamu pun dulu tak terfikir pun nak dapat Quran ni. Tak pernah ada dalam lintasan fikiran kamu pun kamu nak dapat Quran ni. Jadi Allah pilih kamu wahai Muhammad kerana rahmat daripada Allah Ta'ala." Maksudnya siapa-siapa yang dah masuk dalam kelazatan Al-Quran, Allah sedang nak beri rahmat kepada dia. Jadi dia bukan terpakai pada Nabi Muhammad lah. Jadi kalau kita ni tuan-tuan dah rasa syok dengan Quran, dah rasa boleh faham Quran, dah rasa boleh dalami ilmu tafsir, maknanya kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Rahmat kat sini, rahmat yang balik kepada sifat Rahim. Kan kita pernah cerita kan, rahmat dengan sifat Rahman, orang kafir pun dapat juga rezeki, kaya, kehidupan dunia. Tapi orang Islam ni dia dapat sifat Rahim Allah Ta'ala, rahmat. Jadi samalah juga kita. Kalau kita dah dapat Quran, dah dapat boleh faham Quran, nikmat tafsir, itu artinya Allah sedang memberi rahmat kepada kita. Tapi dengan syarat, fala takuna dhahiran lil kafirin. Jangan sokong orang-orang yang kafir ini, orang yang jahat. Jangan kita guna Quran untuk sokong orang yang jahat. Jangan guna ayat Quran untuk sokong orang-orang yang orang-orang yang zalim tadi. Wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilayhi wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Ada 3 perkara dalam ayat 87 ni. Apa yang kita kena buat? Apabila kita dah dapat Al-Quran, ada tanggungjawab dia. Apabila kita dah beri faham Quran, agama melalui Al-Quran, kita kena lakukan sesuatu lah. Dia bukan sesuatu benda-benda yang untuk rasa-rasa saja, dia adalah tanggungjawab. Apa dia? 3. Okey, yang pertama kata Allah Ta'ala, jangan sampai mereka menghalang Muhammad, menghalang engkau untuk menyampaikan ayat Allah Ta'ala setelah, yang pertamanya jangan sampai orang kafir menghalang Nabi Muhammad. Janganlah sampai orang-orang kafir menghalang Nabi Muhammad untuk menyampaikan ayat Al-Quran. Yang pertamanya kena sampaikan Al-Quran. Yang kedua, wad'u ila rabbik, kena sentiasa minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wad'u ni juga dengan makna dakwah, doa, seru dengan makna ibadat. Maksudnya apabila kita ada Quran, mesti kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan jadi di kalangan orang yang musyrik, orang yang mensyirik Allah Taala. Tengok tuan-tuan, Quran ni dia ulang benda tu je. Jangan jadi syirik, jangan sembah selain Allah Taala, kena jaga iman, jaga tauhid. Itu yang kita kena jaga tu. Sebab itu benda-benda yang bersifat akidah ni sangat
penting untuk kita jaga dalam setiap hidup kita ni. Jangan terjebak dalam lembah kekufuran. Jangan buat benda-benda yang ada potensi bawa kepada kufur, bawa kepada syirik, bawa kepada benda-benda yang mengganggu akidah kita. Jadi kena ada ilmu lah. Yang terakhir sekali kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, apabila kamu dah dapat Quran, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, sampaikan kepada mereka, jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illahu, ucapkan la ilaha illallah, kullu syai'in halikun illa wajha. Kerana akhirnya apabila matinya umur usia bumi ni, semua akan musnah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita akan musnah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Apabila musnah, kita akan balik kepada penghakiman Allah Ta'ala. Maksudnya dunia ni dia adalah tempat kita singgah, dan ada peraturan dia, ada obligation daripada Quran tadi. Farada alaikal Quran. Ada benda yang kita kena buat. Apa yang kita kena buat? Pertamanya kita kena syukur Allah berikan Quran. Yang kedua, jangan sokong orang-orang yang kafir. Yang kedua, jangan menghalang dakwah menyampaikan Quran. Yang ketiga, mesti wad'u ila rabbik, mesti berdoa kepada Tuhan, mesti banyakkan doa kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir sekali, jangan terjebakkan diri kita di kalangan orang-orang yang melakukan syirik. Sebab apa? Sebab akhirnya kata Allah Ta'ala, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kerana adanya undang-undang, adanya keputusan yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusannya simple saja tu. Daripada banyak cerita yang kita duk mengaji, kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, perjalanan di Madian, dakwah dengan Fir'aun, kisah Qarun. Cerita-cerita ni tuan-tuan, cerita ni, banyak cerita ni. Kita nak apa daripada cerita tu? Inilah kita nak yang akhir ni lah. Betul, cerita ni jangan duk layan sangat, kan? Cerita kedai kopi, cerita Israiliyat. Kalau nak ikut cerita ni, banyak benda kita boleh dengar cerita. Tapi Quran pilih benda-benda yang kita perlu itu. Ini cerita yang kamu perlu. Sebab apa perlu? Sebab wa ilaihi turja'un. Sebab walahul hukmu. Sebab apa? Sebab wala takunanna minal musyrikin. Wala takun zahiranna lil kafirin. Jadi ke situlah. Ceritanya nak bawa ke diri kita. Ibadat kita, amalan kita, iman kita kepada Allah Ta'ala, masyarakat kita, buat baik, jangan buat jahat. Ke situ saja. Akhirnya kesimpulannya itu je. Tak perlu nak complicated sangat. Yang penting itu yang kita buat. Cerita-cerita tadi sekadar untuk memberi semangat kepada kita. Nak membantu kita, nak mengukuhkan iman kita, meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, ambil masa panjang sikit pada pagi ni. Dan kita dah tamatkan surah Al-Qasas bihamdillahi azza wa jal pada tarikh pagi ni lah, pada 1 Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadat kita dan memberikan kita kefahaman dalam Al-Quran insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.